Macam pesta Ramai orang datang 24 pagi dah habis tu. Meriah. Audit ke 100. Kita menuju tempat permulaan lah. Daripada sekitar BHP ni kita ke Caltex. Oh, tu dah penuh lah, ramai sini. Kat BHP tadi tenang sikit, sini penuh, sendat. Jom kita cari kawan-kawan. Okay, daripada mana bang? Daripada Nilai. Oh, Nilai, geng-geng Nilai. Ramai Oh. Ni daripada Okay. Perak. Oh, Perak. Si Iskandar. Oh. Alumni. Salah kita Alumni pelan-pelan hotel ni hotel. Ramai. Berapa ramai bang semua? Saya 2 orang. 2 orang. Register 6, datang 2 je. Oh, itu biasa. Mana-mana odek nampak muka dia ikut je. InsyaAllah. Apa nama bang? Saya Syukri. Syukri. Okay, thank you. Itu lambat. Banyak. Tangkap. Ramai. Tahu ni tak ada sambut. Okay, jom starting. Okay, sampai masjid dekat Kuala Selangor. Kita berhenti solat subuh dulu. Geng-geng semua dah turun. Right. Dia dah siap. Laju 6.30 pagi. Jom solat dulu. Okay, dah siap subuh. Jom kita gerak. Yang di depan. Okay, kita dah nak bergerak dah. Daripada masjid sebelum Kuala Selangor. Jom. Let's go. Go. Jom. Yo, Zat. Oh, YouTubers. Jom. Inilah dia Bandar Melawati, Pekan Kuala Selangor. Mileage 48 km. 7.2 minit pagi. Memang best lah kayu pagi. Sejuk Ayan.
sampai dah Pekan Tanjung Karang. Jam 7.30 pagi. Mileage 64 km. This is Bintan. Okay, sampai dah CP1. Jom kita chop dulu. Jam 7.50 pagi. Mileage 75.7. Mitsu, oh dah ramai eh. Ramai. Okay. Okay. Jom. Boleh. Sampai checkpoint 1. Kita layan air 5 minit. Santai-santai, relax. Rehat kan. Ada apa tak kerja. Ramai berehat di sini eh. Thank you. Okay, kita gerak daripada CP1 ke breakfast point Kinchan. Jom. Sampai dah Port Serapan Pasir Panjang Roti Sarang. Dah tak ada. Alamak, sudah tak ada lah. Sudah tukar. Oh itu tu. Belakang sikit. Okay. Sudah tukar lah. Breakfast. Dia jalan panjang. Kita makan dulu nasi goreng telur rebus. Jom. Jalan kena hati-hati. Kau tak kasut goyak. Dia nak bayar. Okay, kita dah gerak daripada warung Roti Sarang Kampung Pasir Padang Kinchan. Jam 8.46 pagi. Jadi kita dah dalam 45 minit lah berhenti tadi. 1 jam. Jom kita gerak teruskan ke Teluk Intan, Menara Condong.
OTP kami Petronas untuk kita Petronas Sabak Benam untuk kita refill toilet break dan regroup. Rehat sekejap. Okay, dah bayar air, jom kita refill. Ni dia jago-jago handalan. Anchor tarik Odet hoi. Kan kaleng-kaleng. Man. Aku isi 2 botol. Kosong yang apa ni? Kan. Hai me. Mana? Man tahu. Let's go. Sempang Hutam Melintang. Bagan Datuk. Lagi 27 kilo nak ke Menara Condong jam 10 pagi. Alhamdulillah sampai dah Bandar Teluk Intan 10.56 minit pagi. Mileage 148 km. Sampai tower 149 dah. Okey, itu dia Menara Jam dan Air Teluk Intan.
Alhamdulillah selamat sampai. Awal sangat tempat chop belum ada, Chop. Belum siap lagi. Okay. 148 kilometer. Bang, teruk ah. Oh, laju tadi. Kalau rajin kasih. Macam mana bang? Okey. Kalau ambil gambar. Okey okey. Okey bang. Okay. Alhamdulillah. Di mana? Okey. Tapi kalau nak besar kena ambil daripada sana man. Kena duduk jauh. Oh nampak tower besar. Mana? Bila kita training, kita sama-sama. Bila event, masing-masing lah. Macam mana uncle? Okey. Ha? Tak bohong Okay, eh. good, good. Kuat dah. Going And strong. Grandpa. Grandpa. Not Ah. grandpa. Same like grandpa, but grumpier. Grumpy ya. Not grumpy ah. Macam tu lah. Ni pun grandpa juga ni. Ha? Level-level grandpa juga ni. Ah. Same Oh, level-level tak, lah. dahsyat, Same dahsyat. like grandpa, but grumpier. Padu. So, grandpa. Okey. Best. Kan. Okay, sekarang 11.26 pagi. Kita mulakan perjalanan. Dah berehat sekejap. Dah refill. Menghala ke Sungkai pula. Let's go. Tapi adalah 12.30 kita makan dulu lah. Right. Kita berehat makan dulu. Dekat Teluk Intan on the way keluar. Lagi 140. 5 ais. 7. 5 ais ni. Okay, thank you. Jom. Bismillah. Okay, semua dah makan, dah refill. Kita gerak lah. Mileage 152. 12 suku. Alhamdulillah. Merah. Okay, cuaca agak redup lah. Mendung. Jadi kita santai-santai je lah. Tak ada apa nak kejar kan. Okay, aku nak review sikit lah pasal basikal ni. Pina Reload F10 model 2017-2018. Okay, ni agak keras lah. Stiff. Tapi badan tak sakit sebab geometri okey dengan badan aku. Jadi apa power transfer memang best. Apa kita bagi dia pergi. Kita bagi dia pergi. Jadi kalau siapa-siapa nak bercadang nak beli boleh teruskan lah. Memang best. Alhamdulillah. Hop. Okey. Hari pun nak hujan dah mula merintik-rintik. Dah turun. Okey, sambung pasal basikal lah. Basikal ni aku pakai BB biasa je, Durat Ace. Walaupun macam tu masih okey lah, RM160 je BB. Jom. Okay, kita berehat sebentar di BHP Sungkai. Tadi sebenarnya dah singgah gerai buah, minum air buah dan sewaktu dengannya
Sini PHP. Kostron. Kostrim Bido. Kostron Bido. Dah ambil Bido dah komen. Batu 6 lah, batu 6, Oh. batu 7 Bido. Okay, kita mandi dulu, minum-minum, relax-relax. Alright. Jam 2.18 tengah hari, 183 kilo. Ambil yang santai-santai je. Kau panas lah. Memang panas. Tengok pun tahu panas. Cuaca terlalu panas. 3 petang. Mileage 204 km. Kita berehat dulu di Petron. Santai-santai kan. Jangan bantai-bantai. Petron Sungkai. Panas kau. Ini dah 200 kilo tapi dia punya seksanya, aduh, tak boleh nak kata lah. Naik motor lagi bagus. Memang ni satu penyeksaan yang kau lah. Sampai dah Petronas Sungkai 3.57 petang. Petronas Seling River, sorry. Sungkai pula. Tak boleh move on dengan Sungkai. 219 km. Alright. Jom chop. Chop. Hui. Bong. CP3 CP3 di Petronas Slim River. Chop sini. Tubuh. Okey. Kita berehat dulu lah. Bong teruk. Tak ada apa dah kejar. Jom. Okay, sekarang kita berehat-rehat jap dekat Feda Suato sambil order nasi goreng, air. Jadi ni grandpa belanja goreng pisang. Memang baiklah grandpa. Grandpa. Azad, ni kawan dia. Mana Azad mana? Grandpa, Azad mana? Azad. Azad mana? Aku cari dia. Semua orang jumpa saya, Azad mana? Azad mana? Dia tanya grandpa sihat ke? Azad mana? Azad mana? Grandpa dengan Azad macam isi dengan kuku mah. Kau cowa. Dia pernah makan nasi, buah kari daging ikan, pisang betul ni, pisang betul goreng lah, makan dengan nasi. Nala kurin Halo reka. Lain daripada saya, lain semua 40-an. Aku kopi. Kan? Ada yang 50-an je. Cantik sikit lah. Saya baru 29 lah. Okay, dah sampai persimpangan Feda. Okay, ini jam 6.16 Feda Suato. Kita tunggu seorang lagi rider. Jelek loh. Akhirnya sampai pun. Alhamdulillah semua selamat. Memang penuh cabaran. Dia buat dah.
Kau 8 20 lebih. Oh. Mantap. Hip, hooray! Success. Mula sama-sama sampai sama-sama 292 kilometer. Okay, thank you. Kita tutup lampu dulu. Okay, jom ambil medal. Parking basikal. Semoga murah rezeki. Okey. Kita finish bang. Finish. Dapat juga melepaskan diri. Dah ramai. Ini dia. Detik-detik finishing. Kita raikan bersama. Ya, Uncle hebat, Uncle. Ni brevet card. Bang, tahniah bang. Tahniah bang. Okey bang. Sorry ya. Alright. Dia dah lah tu. Hebat lah you all. Kalau tak ada korang memang aku rasa aku pukul 1 lah. Korang memang the best. Oh, lain. Hafiz Dah scanner? Ya. Confirm kan? Confirm. Dah ni dah. Jangan aku balik kena call Sam balik. Cakap tak ada nama siap. Ada. Selalu macam tu. Komplit. Oh, tu dia. Yang 50 tu medal 50. Payment 50. Medal free Bayar dia. 50 berapa dah? 50. Ada kalau ada yang nak beli boleh ke? Boleh? Boleh. 65. 65. Naik harga. Dia termasuk frame. Kalau medal saja 50. Okey, terbaik. Terima Thank kasih you. dek. Sama-sama. Okey, bye-bye.
Kalau kita nak beda ni, boleh bayar? Boleh bayar. 60 lebih. Ada dia ada kuat. Thank you Bali. Mana yang semua kita 300. You Alhamdulillah. Bali memang hebat lah. Pulang. Alhamdulillah. Semua bagi kerja sama. Mantap Masya. Kagum lah.